Alright, hari ni kita berada dekat Taman Subang Murni, double story, 22 lebar kali 75 panjang. Depan ada gazebo, auto gate, kolam ikan, fully grill. Rumah dah extend. Jom kita masuk keadaan dalam rumah, baru repaint. Bahagian bawah ni, special dia ada kolam ikan. In dekat dengan store ni. Siapa yang peminat ikan boleh lah. Okay, ini adalah living area. Ini owner buat sebagai dining area. Ini bilik bawah. Tak katil single tak ada masalah. Bahagian dapur dah reno, dah extend. Ni adalah termasuk dengan pembelian lah. Island, kitchen cabinet, tabletop, wet kitchen, sana boleh jadikan dry kitchen. Bahagian belakang ni, kita ada lebih kurang dalam 3 kaki. Sidai kain ke apa ke kan. Masih lagi boleh akses keluar. Friendly Muslim lah sebab dia tertutup. Bahagian bawah juga ada satu toilet. Puli Taiwan hitam sampai ke atas. Cantik toilet dia, macam hotel dah. Dekat atas kita ada 3 bilik, 2 bilik air. Ini adalah bahagian atas. Ini adalah living area. Dah ada built-in cabinet. Bilik kedua besar, boleh letak queen, tak ada masalah. Toilet dia sharing. Okay. Bilik ni cantik, dia ada design bangunan-bangunan. Besar juga bilik ni. Bilik master bedroom, 22 lebar. Facing matahari terbenam. Bilik air master bedroom. Kepada sesiapa yang berminat dengan unit ini, boleh contact saya atau tim saya. Kita akan reply ASAP.